korang pelik kenapa portable SSD ataupun portable casing SSD korang tu dia slow kan, walaupun korang dah gunakan NVMe Gen 3, Gen 4 yang laju punya, tapi still transfer rate slow adalah maybe disebabkan oleh kipas guys. Kalau korang beli jenis yang biasa punya, dia tak ada kipas macam ni tau. So cooling dia tu mungkin kurang. Bila panas, chipset panas, dia akan slowkan dia punya transfer rate supaya benda dia tak rosak lah. Dia punya komponen-komponen tak rosak. So bila ada kipas macam ni, dia akan maintain suhu sejuk tu pada optimum, and dia dapat transfer rate yang terbaik lah. So untuk brand ni, korang boleh gunakan SD enclosure jenis EC6608R daripada Akasis. Dia memang ada kipas ni hidup tau. Dia bukan sekadar gimmick. Kipas ni memang hidup guys. Kalau korang tengok kat dalam ni pun siap ada lubang-lubang macam ni. Memang sejuk. Dia menggunakan USB Type C guys. Sesuai untuk iPad ataupun laptop. Let's check it out.